Okey, Assalamualaikum dan selamat datang. Khas untuk korang, para pelajar dan bakal pekerja sosial, kita akan kupas satu topik yang sangat-sangat penting. Kita bukan cakap pasal teori buku teks tau, tapi kita akan bercakap tentang Akta Kanak-Kanak 2001. Anggap je Akta ni macam alat paling power yang korang akan guna nanti untuk jadi pembela kanak-kanak. Jom kita bedah Akta ni sama-sama. Baik, ini apa yang kita akan cover. Mula-mula, kita tengok pengenalan akta tu sendiri. Lepas tu, siapa sebenarnya yang perlukan perlindungan? Apa kuasa yang pihak berkuasa ada? Hukuman dia pula macam mana nak kenal tanda-tanda penderaan? Dan paling penting, apa peranan korang dalam semua ni? Simple je kan? Jom mula. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama. Pengenalan. Kenapa akta ni wujud? Dan kenapa ia jadi tulang belakang untuk semua kerja-kerja perlindungan kanak-kanak kat Malaysia ni? Jadi, apa sebenarnya Akta Kanak-Kanak 2001 ni? Senang cerita, ia adalah satu akta yang kumpulkan semua benda pasal pelindungan kanak-kanak bawah satu payung undang-undang. Ia start on 1 Ogos 2002 dan ia gantikan undang-undang lama yang dah tak berapa relevan dengan satu framework yang lebih komplit dan terkini. Dan yang bestnya, akta ni bukan dibuat from scratch. Ia sebenarnya gabungan 3 akta utama yang dah lama wujud. Akta Mahkamah Juvana, Akta Wanita dan Gadis, dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak. Cuba bayangkan, sebelum ni semua ni berterabur, susah nak buat kerja. Jadi bila digabungkan, boom, kita dapat satu undang-undang yang padu, yang cover semua benda dari A sampai Z. Okey, next. Macam mana kita nak tahu kanak-kanak mana yang perlukan perlindungan? Apa tanda-tanda atau faktor risiko yang kita sebagai bakal pekerja sosial kena perhatikan? Faktor pertama dan yang paling clear ialah bila ada risiko kecederaan atau penganiayaan. Tak kiralah fizikal atau emosi. Dan poin paling penting kat sini yang korang kena ingat. Akta ni bagi kita kuasa untuk bertindak kalau ada kemungkinan besar benda tu akan jadi. Maksudnya, kita tak perlu tunggu sampai budak tu dah kena dera teruk baru nak masuk campur. Pencegahan itu kuncinya. Faktor kedua ni, ini kes yang korang mungkin akan jumpa selalu. Pengabaian. Maksudnya, ibu bapa atau penjaga tu sama ada dia tak layak, dia sengaja abai atau dia memang tak mampu nak jaga. Mungkin sebab masalah kesihatan, kemiskinan atau apa-apa je lah. Yang penting, anak tu tak dapat jagaan yang sepatutnya. Yang ketiga ni memang sedih tapi sangat straightforward. Kanak-kanak tu dibuang atau memang tak ada mak bapa atau penjaga langsung, sebatang kara. Budak-budak macam inilah yang paling-paling terdedah dan perlukan bantuan kita, serta-merta. Dan yang terakhir, jangan pandang remeh benda ni. Konflik keluarga yang serius. Maknanya, bila mak bapak asyik bergaduh sampai anak tu cedera dari segi emosi. Akta ni sangat clear. Dia iktiraf yang luka emosi tu sama teruk macam luka fizikal. Rumah yang toksik tu sendiri adalah satu bentuk penganiayaan. Okey, baik. Bila kita dah kenal pasti ada kanak-kanak yang perlukan bantuan, apa jari lepas tu? Siapa yang ada kuasa untuk bertindak? Jom kita tengok peranan pegawai pelindung, polis dan juga mahkamah. Okey, frontliners dalam kes macam ni adalah pegawai pelindung dan polis. Pegawai pelindung ni pegawai JKM yang dilantik khas tau. Diorang ada kuasa untuk terus ambil budak tu ke tempat selamat, bawa pergi check up doktor, arahkan mak bapak buat itu ini dan ni part penting untuk korang, diorang akan sediakan laporan sosial untuk mahkamah. Laporan itulah yang akan jadi bukti utama. Bila kes dah sampai mahkamah, hakim ada banyak pilihan. Ini menunjukkan akta ni sangat fleksibel. Tujuannya bukan nak hukum semata-mata, tapi nak cari jalan terbaik untuk budak tu. Mahkamah boleh arahkan mak bapak letak bond atau letak anak tu bawah jagaan orang lain atau bawah pengawasan pegawai, boleh juga hantar ke rumah kanak-kanak. Atau arahkan keluarga tu join Bengkel Interaktif, basically program untuk repair balik keluarga tu. Sekarang kita masuk bab yang serius sikit, kesalahan dan hukuman. Akta ni memang tak ada tolak ansur langsung buat penganiayaan. Hukuman yang berat ni bukan setakat nak denda orang, tapi nak hantar satu mesej yang jelas kepada semua orang, jangan main-main dengan keselamatan kanak-kanak. Berapa banyak? Denda maksimum RM50,000. Ya, RM50,000. Ini untuk kesalahan macam menganiaya, abai atau buang anak sampai budak tu cedera fizikal atau emosi. Banyak kan? Memang patut pun. Dan itu baru denda duit. Hukuman penjara pula boleh sampai 20 tahun. Cuba bayangkan, 20 tahun dalam hidup. Ini bukan nombor main-main. Ini menunjukkan betapa seriusnya negara kita pandang jenayah terhadap kanak-kanak. Okey, jom tengok ringkasan ni sekejap. Kalau aniaya, abai atau buang anak, denda sampai RM50,000, penjara 20 tahun. Kalau biar anak mengemis, denda RM5,000, penjara 2 tahun.
Tapi, kalau eksploitasi seksual, hukuman dia lagi berat sampaikan ada sebatan sekali. So, nampak tak? Setiap kesalahan tu ada padahnya. Baiklah, kita dah tengok pasal undang-undang, seksyen, hukuman, semua yang atas kertas. Tapi sekarang, jom kita turun padang. Apa realiti di sebalik semua ni? Macam mana kita nak kenal tanda-tanda ni dalam kehidupan sebenar? Soalan ni sangat-sangat penting sebabnya di sebalik setiap nombor seksyen, setiap angka denda tu, ada seorang budak, seorang manusia yang tengah menderita dalam diam dan kerja kitalah untuk nampak apa yang orang lain tak nampak. Okey, ni antara red flags yang korang kena perhatikan. Tanda-tanda ni selalunya tak jelas. Contohnya, tingkah laku budak tu tiba-tiba berubah. Dia jadi takut dengan orang tertentu atau tempat tertentu. Atau, perasan tak? Kenapa dia pakai baju berlapis-lapis padahal cuaca panas? Kenapa dia suka berahsia, cederakan diri atau ada masalah makan? Semua ni adalah clue. Kena peka. Dengar sini. Pada suatu tengah hari, bapa memanggil saya, 8 tahun, masuk ke rumah. Saya merasa sakit setiap kali bapa melakukannya. Kakak sangat memahami masalah ini kerana dia pun pernah mengalami penderitaan ini. Inilah dia. Ini bukan lagi teori dari buku. Inilah suara sebenar mangsa. Realiti yang terpaksa dihadapi oleh seorang budak 8 tahun. Inilah sebab kenapa kerja kita ni penting. Okey, bab terakhir. Dan ini adalah bab yang paling penting sekali. Bab tentang anda. Macam mana korang sebagai bakal pekerja sosial boleh guna akta ni untuk betul-betul buat perubahan dan jadi suara untuk kanak-kanak ni? Caranya sebenarnya simple, ada 3 langkah je. Pertama, kalau syak apa-apa, terus buat aduan. Call talian kasih 15999. Kedua, jangan lupa buat laporan polis. Kena ada rekod rasmi. Dan ketiga, beri kerjasama penuh dengan pihak berkuasa bila diorang buat siasatan. 3 step ni nampak simple tapi boleh selamatkan nyawa. Jadi, ingatlah, bila korang tengok Akta Kanak-Kanak 2001 ni, jangan nampak ia sebagai satu dokumen undang-undang yang tebal dan bosan. Tak! Anggap ia sebagai toolbox korang. Setiap muka surat, setiap seksyen, itu semua adalah tool yang korang boleh guna untuk selamatkan seseorang. So, kita dah sampai ke penghujung. Korang dah tahu pasal akta ni. Korang dah nampak alat-alat yang ada dalam tangan korang. Jadi persoalannya sekarang, anda sudah ada alatnya. Betul-betul bersediakah anda untuk menggunakannya?